para pelajar akan dibenarkan untuk melakukan pembelajaran dari rumah PDPR. Kita telah dimaklumkan semalam Jabatan Perkhidmatan Awam JPA telah mengeluarkan kenyataan untuk memaklumkan bahawa bagi penjawat awam di tempat-tempat ataupun jabatan-jabatan yang berkaitan dibenarkan untuk bekerja dari rumah. Jadi boleh rujuk kepada perkeliling tersebut. Masa yang sama, Kementerian Pendidikan akan mengenal pasti sejumlah sekolah yang berada dalam kawasan laluan-laluan utama bagi sidang kemuncak, dan senarai sekolah ini akan diumumkan dan para pelajar akan dibenarkan untuk melakukan pembelajaran dari rumah PDPR. Jadi senarai penuh akan diterbitkan oleh pihak KPM nanti. Kita juga telah membincangkan mengenai pekerja syarikat swasta yang mana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menyatakan bahawa syarikat-syarikat swasta yang berpengkalan, beribu pejabat di kawasan-kawasan yang mana akan berlangsung sidang kemuncak ini adalah digalakkan untuk membenarkan pekerja-pekerja mereka untuk bekerja dari rumah bagi tempoh sidang kemuncak tersebut.